كل ليلة منها بقيام ليلة القدر yang bermaksud tiada hari-hari yang paling diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang melakukan ibadah kepadanya selain itu hari yang berhujjah waktu setiap harinya menyebut tahun dan setiap mulai setiap harinya mulai pada malam al-Qadar. Dalam tempoh 10 hari pertama bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, terutamanya dengan memperbanyakkan takbir, tasbih dan tahlil. Selain itu, melakukan amalan seperti bersedekah, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, selain 10 hari pertama Zulhijjah, Allah mengatur pada bulan Zulhijjah juga merupakan hari yang sangat mulia. Pada hari ini umat Islam merupakan hari berkumpul kepada Allah dan berdoa, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam yang tidak menyediakan haji, mereka disarankan untuk berpuasa pada hari Arafah, kerana puasa pada hari tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan 2 tahun selepasnya. Oleh itu, seseorang yang berkemampuan untuk menunaikan puasa pada hari Arafah disunatkan untuk melaksanakannya. Sebab hari itu, orang yang sedang menunaikan haji pula tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah untuk memastikan mereka mempunyai tenaga yang mencukupi bagi menyempurnakan ibadah hukum pada hari tersebut. Kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bulan Zulhijjah kita menyambut hari raya haji atau Aidil Adha yang merupakan salah satu daripada 2 hari raya utama dalam Islam. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan untuk menyembelih binatang korban sebagai simbol pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam semata-mata kerana ketaatan dan keimanan kepada Allah Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka berikanlah solat kepada Tuhanmu dan sembelihlah binatang korban. Sesungguhnya orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi. Di sisi lainnya